tak sure lah. Kadang kita dah setting dia kena restart. Okay, so ini view yang dah siap ni. Korang pilih dekat bahagian apa yang tadi, efek. Pergi bahagian efek. Lepas tu pergi dekat bahagian yang ketiak atas tu. Okay, korang pergi kat sini. Dia mengeluarkan gambar melalui Oh ya. Okay, kat sini sebab Aida memang dah ambil daripada album Aida. Okay, korang pergi dekat tambah ni. Korang pilih lah. So, nak apa? Contohnya testimoni tadi kan. Okay, testimoni tu apa lagi Aida nak? Kek yang terliuk ni Aida nampak macam terliuk ni kan. Apa-apa dah. Apa-apa, contoh kaping perak. Up je, korang save je. Orang kata produk-produk kita ada berapa, save je. Sekarang farmasi lagi lah. Tunjuklah testimoni berkudis-kudis tu. Mesti close. Okay, ni tu pasal Aida lah kat dia. Ni kan, kadang-kadang kita tak tahu nak cakap apa kan. Okay, korang ni dah up. Ni tengah live ni. Nampak? Ni Kak Aida tengah live ni kan. Okay, lepas tu yang tadi tu mana yang tadi? Yang tadi tak ada. Dan mana yang tadi? Ni. Contoh kan dalam live. Tak tahu nak cakap apa lagi. Korang up je lah product knowledge ni lah. Kabin 24 rempah. Ada apa? Ada lada hitam, ada serai. Kat situ semua ada. Kita membaca, penonton pun dapat ni. Tu cara Kak Aida lah. Nak tukar gambar lain? Nak tukar gambar lain? Pilih je kat sini. Kiri kanan. Nampak ni hasilnya kan. Satu gambar saja. Banyak-banyak. Pada satu masa, satu je. satu gambar je. Betul. Okey, nampak ni. Dalam masa yang sama Mak masak ada kek bulat-bulat. Ada kek bulat-bulat. Kamu boleh pilih. Sampai kita baca lah. Kan tak bosan live tu. Kan? Seronok kan? Gitu. Okey. Baru tahu boleh tukar-tukar. Kan? Nampak tak tu? Sos perak. Dia ada contoh dah masak ni. Tak payah kita nak bercerita sangat kan? Ni sos perak. Boleh perak apa-apa. Ayam.